Cameron Highlands. Let's go! Okey, so kita sekarang dah sampai dekat Cameron Highland Barat 2, T Barat 2. Mama cakap tadi. Kita sekarang pukul 12. Basro Reverse. Alamak, kejap. A few minutes later. Okey, selesai kita reverse kereta. Aduh. Aduh. Sambung balik. So sekarang kita dekat Cameron Highlands Barat 2. Nak singgah makan kejap. Lepas tu kita sambung terus pergi check in kot atau ke mana-mana lah, tengoklah. Okay, saya di sini bersama YB2B family. Seorang akan melawat ke apa nama tempat ni? Barat 2. Baran apa? Oh, Barat 2. Basically kedai makan lah. Kita orang akan breakfast kat sini. Ada yang baru nak breakfast, ada yang dah breakfast. Contohnya Acik. So ni ada Cameron Valley Tea. Last aku datang aku rasa masa sekolah rendah saja. Okay. Ni tempat tunggu bagi. Bagi ni untuk turun ke Tea Valley. Ya. Manalah saya tahu ni parking waktu bila. Ini kosong pula. Biasalah. Kita ni lelaki sentiasa akan dipersalahkan. Terima je lah. Sekarang kita orang dekat Cameron Highland. Ni kedai apa ni? Harisa ni kedai apa? Cameron Valley 2. Cameron Valley 2. Sekarang kita kat kedai Cameron Valley 2. Kita nak beli breakfast sebab kita tak makan lagi. Breakfast Sekarang apa? Breakfast lah pagi Boleh lah lagi. breakfast So ada menu apa kat sini? Ada strawberry cheesecake, nasi lemak RM20. Ya Allah. Sebut kan dah jadi. Tadi turun aja. Ini puncanya. Ya abah yang sebut lagi aduh. Now sekarang pukul 2.30 tengah hari. Kita nak check in tadi tapi kita check in pukul 3. So kita singgah dekat Strawberry Farm. Nama dia Healthy Strawberry Farm. Plannya kat sini untuk sightseeing, ambil gambar, maybe pick some strawberries, I don't know. Time petik 20 minit. Lepas timbang baru boleh makan lah. Masa cukup tak boleh makan dulu. Masuk dekat tempat untuk kutip. Nak curi konten orang lah tu. Curi konten orang. Kau tengok. Sakit mulut lah. Tak original punya konten ni. Kita masuk tempat untuk kutip strawberry. Satu kotak boleh isi 500 gram. RM35 untuk 2 orang masuk. Setelah ini bagi masa 20 minit. Cabut dekat tangkai dia, jangan dekat buah.
Kena naik lagi ke tak? Oh, naik saja dah 15 minit. Ni kalau terlebih 500 gram boleh makan je tak terus? Allah ya Hanana. Okay, kami sedang mencari. Di belakang saya ada Afika, Kak Nisa. Kak Nisa hilang. Oh, dia rosakkan Afika, video aku. Alia. Kak Nisanya tak tahu kat mana. Oh, tengah mencari. Sebab setakat ni yang besar ada. Tapi dia hijau. Aku rasa ni antara yang terbest lah kot. Dah ajar tadi nak petik, kena petik dekat tangkai di sini. Just plug daripada tangkai, baru dia okey. Dia basically kau kena pandai cari. Gelinya dah tengok Pokok dia ulat belah banyak. kanan. Cuma Dan tengok belah kanan Alia. Kak Afika. tengoklah. Letak. Gimana? Hijau-hijau Tak, ada ada merah sikit lah yang ulat-ulat. tu. Jangan tengok. Tapi most of them are green. Tempat dia kasih petik ni. So kau kena pandai cari lah. Business kan, in the end it's all about business. But this is white tea. Ambil. Oh, okay. Mangsa seterusnya. Nice. Now that is what we call a strawberry. Kita anda 10. Merah dia kena merah yang gini ya. Jadi yang paling power. Ni nampak Ni saya kutip. Nampak perfect kan. Tapi dia tak perfect sebab tangkai dia. Aduh. Ada lagi. Mana tahu yang perfect. Ni Alah, ni macam tak perfect sangat. Kau time nak jual lah tak jadi. Tak apalah. Saya bukan penjual sini. Hari Raya. Mana hasil tangkapan? Tengok sikit. Kemudian. Ni banyak daun daripada buah ni. 504. Okey. Okey Thank you, bos. Okey, lagi. Sorry. 530. Pantas letak je. Ini berat daun je cuma ni. Itulah tu. Ini tangkai punya panjang. Lagi. Diorang suruh ambil sekali tangkai. Ambil. Okay, alright. Cepat. Thank you so much. Bye-bye. Setelah aku rasa dekat 20 minit juga lah. Okay, lebih kurang lah. Kita berjaya mengutip 3 kotak strawberry. Roughly dalam 500 gram lah. 504 gram macam tu. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang banyak daun saja. Yang banyak daun yang diorang lah ambil. Aku tak tahu diorang makan daun. Makan sayur katnya. Meneliti cuaca-cuaca nyimpan mohon besar raja-raja ni mengumumkan tiket yang menang banyak besarnya. Jangan ini kadang tipu bawah dia. Tadi kita dah ada jawapan. Mana boleh. Ya, tengok dulu. Ada tipu punya. Semua besar dari bawah sampai atas. Yang paling average besar yang inilah. Ini yang besar. Orang sudah bangga tu. Yang ini. Ini. Manis. Ni nombor 1. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. 3. Nampak tak? Nombor 3. Tapi kita orang bagi tadi sini sikit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damia dan ini Datuk Nisa. Kami dalam rancangan cuba try test makanan. Kita orang nak try ice cream strawberry dari Cameron Highland. And strawberry yang kita orang cubit, kita orang apa? Petik sendiri. Pegang lah. Strawberry dia dekat atas dengan dekat bawah je. So, macam dia, tak tahu lah, macam ada yogurt sikit. Ataupun dia punya strawberry tu yang masam. Sedap. Basically.
Later that same evening. Kita tengah nak mencari makan malam. Abah kesejukan, so kita cari makanan yang ada masakan panas, yang ada sup-sup dan sebagainya. Sedap juga kena sup tulang kan malam ni. Tom yum ke. Dia pegang isteri saya. Mana boleh pegang tangan isteri saya? Cik. Ya, yang tu tak kahwin lagi, tak apa. Tolonglah jangan. Benci aku bongsu diorang. Family Day nak? Tak nak? FOC tak nak? Boti Center? Nope. Orang ni. Tak nak. Okey. A few moments later. Bunga tu. Okey. Kata tak muat lah. Muat lah bunga nak gantung. Tak nak? Nah, banyak bunga. Allah, abang nak sponsor bunga pun tak nak. Kembali lagi di rancangan kita akan cuba try test makanan. Okay, hari ni saya dan Satu Nisa akan try Allah Akbar.